Assalamualaikum, Tacahawanakam. Okay guys, seperti biasa, hari ni Bob nak review lagi tapi dua unit kereta daripada brand Honda. Kereta pertama di belakang Bob adalah Honda CR-V dan kereta di belakang tu pula Honda HR-V. Okay guys, stay tune. Nanti Bob akan upload dua-dua video ni dekat media sosial Bob. Okay, kita mula pada kereta pertama. Di belakang Bob ni adalah satu unit. Okay, Honda CR-V 2.0S yang ni model facelift. Okey, kereta tahun 2021. Ini adalah model terakhir generasi kelima untuk Honda CR-V sebelum beralih kepada model yang baru. Okey. Okey guys, kereta ni Bob belum buat apa-apa lagi. Okey. Kita tunjuk condition awal dia masuk. Okey, mana ada calar-calar halus yang tak nampak tu, Bob ada marking dengan tip berwarna kuning. Nanti Bob akan tunjukkan. Okey, maknanya kereta used ni sedikit sebanyak mesti ada calar-calar halus ataupun calar-calar manja. Okey, kereta Bob dah verified, satu owner perempuan tinggal di Kuala Lumpur. Okey, kereta bebas banjir, bebas kemalangan, jangan risau. Okey, mileage sekarang adalah 37,000 lebih kilometer. Masih on time service di Honda Service Center dan masih ada warranty. Okey. Sehingga tahun ni 2026 bulan 8. Okey, tanpa berlengah masa lagi. Okey, jom kita slow round. Okey, perbezaan untuk untuk CR-V facelift ni, dia punya curve bumper berbeza. Okey, dia punya grill sedikit berbeza. Rim sama juga macam dulu, continue balik. Okey, lampu belakang dah smoke. Lepas tu dia punya lining silver chrome pun dah smoke. Okey. Lepas tu kereta didatangi dengan land wash, penambahan perbezaan model pertama facelift dan model last model ni, itu perbezaan dia. Okey. Okey, kita slow kita tengok. Kereta belum buat apa-apa lagi, guys, boleh tengok-tengok dulu. Boleh consider kereta ni. Bagi yang berminat dengan Honda CR-V ni, cara dia mudah saja, boleh pergi ke link atau DM Bob terus. Bob akan bagi kiraan dan gambar keseluruhan kereta ni. Okey. Kita tengok di bahagian hadapan dia, kereta ni pun kurang stone chip dia. Okey. Cuma ada celah-celah sikit. Stone chip boleh dikira lah. Ada 3 ke 4 stone chip halus saja dan calar pun halus-halus saja. Okey, kita tengok di bahagian boot depan dia. Masih cantik-cantik lagi, masih kemas-kemas lagi. Okey, ni bumper pattern yang baru. Pattern facelift ni bumper dia. Okey. Okey, kat sini Bob nak cerita sikit mana yang calar-calar tu, guys boleh tengok. Bob tanda di sini, calarnya di sini. Betul-betul